Siapa memiliki simpanan RM100,000 pada tahun 2019 di ASB dan simpanan tersebut tak bocor? Bermakna simpanan tuan-puan ada sebanyak RM125,000 dalam masa 5 tahun dengan kadar dividen secara purata 5% setahun. Siapa yang menukarkan simpanan RM100,000 pada tahun 2019 ke dalam bentuk emas dengan harga emas RM182 per gram, tuan-puan akan dapat sekitar 550 gram emas. Setelah 5 tahun, emas 550 gram ini berharga RM220,000. Kenaikan sebanyak 120% dalam masa 5 tahun. Ini menunjukkan secara purata kenaikan emas setahun melebihi 24% setahun. Hakikatnya, kaedah simpanan emas dan ASB adalah sama baik, tetapi tuan-puan boleh lihat simpanan dalam bentuk emas memberikan keuntungan RM120,000 dalam masa 5 tahun berbanding jika simpanan di ASB dalam masa 5 tahun pulangan sekitar RM25,000 sahaja. Ini menunjukkan simpanan untuk jangka masa panjang lebih baik dalam bentuk emas jika tuan-puan nak memaksimumkan keuntungan berbanding dengan ASB. Simpanan dalam bentuk duit kertas juga perlu, tetapi tuan-puan cuma pastikan tuan-puan simpan di ASB sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan untuk kegunaan kecemasan dan simpanan untuk belanja hangus seperti maintenance dan insurans kereta, yuran sekolah anak dan simpanan untuk kegunaan perayaan seperti hari raya sahaja. Jadi bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh klik pada beg biru di bawah atau klik pada link di bio saya, nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.